Baiklah, langkah seterusnya setelah kita dah solder semua komponen, kita kena cuci untuk pastikan kotoran-kotoran daripada flux yang terhasil daripada solder lead tu dapat dibersihkan supaya solder kita bersih dan juga selamat, tidak berlaku sebarang litar pintas. Jadi cara nak bersihkan dia, kita boleh gunakan banyak chemical ataupun jenis pencuci, antaranya macam ni lah, contact cleaner. Contact cleaner macam ni, ataupun electronic cleaning, chemical. So untuk contact cleaner, cara dia kita perlukan bersama-sama dengan berus. Kita bersihkan. Pertama kita sembuhkan contact cleaner dan kita cuci menggunakan berus. Kita gosok sampai betul-betul bersih. Ini saya tambahkan dengan chemical. Pastikan semua bahagian digosok. Kemudian kita gunakan tisu, kita dab-dab. So inilah hasilnya setelah kita cuci dengan bersih. Board kita kelihatan lebih bersih. Flux yang sebelum ini nampak ada kesan-kesan di sekitar tempat kita solder tu dah pun bersih lah. Okey, so itulah cara untuk kita bersihkan board yang telah kita solder. Okey, terima kasih. Selamat mencuba.